Kita servis dulu carburetor ni guys. Luar dalam kita bersihkan. Ini semua kita tukar hose baru lah. Cabut dia ni. Dah mati dah. Keras. Keras, kering. Sebelum kita bersihkan dalam, bersihkan luar dulu. Adalah mini air compressor. Beli dekat TikTok. Kalau nak abang share dekat link nanti. Dia mesra kejiranan. Tak adalah memekak sangat kan. Dia tak pakai minyak kompresor ni. Sesuai lah untuk buat-buat macam ni. Kalau kat bengkel rasanya tak sesuai. Sebab bengkel kan heavy duty. Kita tukar air filter dia. Oh, ni dia. Original katanya. Span dia kita letak sini. Macam ni Macam ni, kita letak sini. Dia ada dia punya tu. Tu dia. Yang getar-getar sangat. Biasa-biasa je. Okey. Kebuk udara. Ngam. Selesai. Agak kotor ni yang kita kena servis ni guys. Ni main jet ni pastikan tak leaking. Getah ni boleh pakai balik. Kena buka. Jangan kena petrol. Kotakkan kembang. Jadi kalau getah ni okey kan. Main lagi. Tak payah pakai ni gasket. Kadang-kadang gam gasket ni kalau tak reti. Dulu abang pernah kena servis carburetor kat kedai. Dia gam gasket lah kawan-kawan. Gam gasket masuk dalam ni, sumbat main jet abang. Silakak betul. Ini boleh buka ni guys. Mana player muncul tirus ni? Hilang. Ni panggil pelampung. Aduh, mata pun tak apa nampak ni guys. Ni, jarum ni. Ini kalau rasanya tak ada masalah ni, servis je. Ni jarum main jet ke apa nak panggil. Ni boleh buka. Tapi abang servis dulu. Okay. Bagus ni untuk buang minyak tersumbat, ada air kan, minyak kotor buang pakai ni. Tapi ni dah karat dah. Kalau ini boleh buka, senang kerja kita. Bersih. Dah loose. Ni lagi tak boleh. Betul-betul dah sangkut guys. Nampak tu, tempat kalau minyak kita kotor, ni lah tempat buang dia. Sam balik getah dia. Sam dia. Yang mana ada ni tadi? Okey, ni dia. Pasang getah baru. Okey. Ini dah tak boleh buka. Okey, settle. Alright, carburetor settle. Kita nak servis tuti pump ni. Tengoklah hose dia ni. Yang lama ni, kau-kau punya dah. Dah orang kata apa? Keras ke matu guys. Tengok. Ini memang dah tak boleh pakai. Tapi kita ada hose baru. Kita ukur dulu. Ni ambil ni guys. Lock dia ni.
Okay, mari kita buka sekarang. Abang pun bukanlah pandai sangat, kita sama-sama belajar ni. Okay, kids palm seal ni dia ada 5 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketara kat sini, yang ini lah. Dan dengan yang ini dah keras lah. Ini pun kalau dia dah keras, dia tak akan seal, minyak akan keluar. Tapi ini yang paling ketara lah. Dalam ni ada gasket dan ada lagi 2 seal yang dalam ni. Yang 2 ni kita tengok sama-sama nanti. 2 skru kita nak buka. Okay, lock dia. Kita boleh buka ni. Sebab ni pun nak keluarkan ni, kan, kita kena ketuk. Tu dia. Itu dia. Okay, yang ini kalau ikutkan atas bawah pun tak ada masalah. Sebab dia sama je. Ni kita dah buka skru, kita ketuk sikit. Sepatutnya dah boleh buka guys. Kalau dia ketat tu sebab dia punya seal. Dia punya gasket. Abang dah ketuk buka. Okay, sini ada spring guys Spring ni atas bawah pun sama je. Sama je kedudukan dia. Okay, yang ini kita kena bersihkan sebab dia bagi gasket baru. Dan yang ini, kalau kita tengok, boleh kopekkan tangan. Confirm seal ni dah barai. Dan kita akan tolak ni. Ni semua kita kena bersihkan. Push, kotor lah guys. Tengok. Tarik tuti semua. Inilah buat punca tuti sumbat. Dahsyat Kita akan cuba bersihkan. Yang road ni ada oil seal dia yang kita kena keluarkan guys. Dia dah bagi tu satu set. Ni semua consider dah keras lah. Ni. Okay, bila kita kopek tadi, yang ada macam tulisan tu di atas lah. Yang macam berlongkang tu di bawah biasanya. Abang dah bersihkan gasket. Ni 4. Okay. Hampir keras. Okay, ni dah bersih. Dah clear. Nanti kita tembak angin, abang ada mini kompresor kan. Tengoklah ni. Ni punca ni. Okay, ini pun dah clear. Okay, yang ini. Buka yang ni. Skru kecil ni. Total semua ada 5. Yang ini ada spring guys. Okay. Dia akan pusing macam ni. Nanti kita pasang pun kena pusing balik Okay, nampak tu. Spring dia. Nanti bila nak pasang ni, bila dah masuk spring kita kena pusing sikit lah. Untuk dapatkan ni. Macam tu bila kita pasang. Kita dah buka kan. Ni ada kat sini Ada kat sini kita cabut. Dalam ni rasanya. Dalam ni. Kotor guys. Ni, seal dia lagi satu. Okay, ini pun kita boleh bersihkan. Dalam ni, dalam ni. Ni, kena copy tu dia. Okay. 1, 2, 3, 4 yang terakhir ni lah. Ini dia punya gasket. Kita bersihkan macam ni. Okay. Dan kita gosok sikit. Inilah dia barang-barangnya. Kita cuci dengan petrol lah. Ke dalam ni, sangat kotor Dia punya tarik tuti tu ke air ke tak pasti lah. Biasanya campur air benda-benda ni. Dia tercampur air. Ni tekan, balance kan. Dia sebenarnya ke dalam dalam sikit. Macam tu. Tu dia. Betul ke dalam sikit Okay, yang ini. Mantap. Lubang kecil, yang kecil lah. Dia ada 2 lagi
Satu lubang dia besar, satu lubang dia kecil. Lubang kecil yang berlongkang ke dalam. Macam tu. Macam tu. Tolak sikit pakai test pen. Jangan sampai dia luka lah. Macam tu. Jadi dia masuk. Tekan sikit-sikit keliling. Okay. Yang ini. Dia besar. Yang lubang besar ni, longkang dia ke dalam juga. Ini dalam sikit. So masukkan hati-hati. Pinjam ni lah, pinjam ni. Ni boleh masuk tak? Boleh. Pinjam. Supaya dia rata lah. Bila dah rata baru kita tolak lah. Bila dia dah ke dalam tu, okey lah. Dia ada longkang tu kat dalam tu. Jangan terbalik dah. Hose baru. Masukkan kat sini. Jangan lupa lock dia. Masukkan kat sini. Sampai ke ujung. Ni lock dia. Tolak-tolak sikit. Tolak-tolak sikit. Sampai ke ujung bagi dia secure lah. Macam tu. Okay. Alright, jom kita pasang balik. Okay, bila seal semua dah pasang, kita akan masukkan besi ni. Jangan lupa ring dia yang sama saiz dengan dia. Masukkan dulu dan kita tolak ke dalam. Tolak slow-slow. Bagi dia masuk macam ni. Okay, dah masuk. Kita pasang pin dia. Okay, yang ini kena ketuk sikit. Sikit lagi. Terlebih. Okay. Dah sama balance, masukkan ni. Baru kita pasang clip dia. Clip lock dia. Okay, settle part yang ni. Ring apa? Smooth. Kemudian kita ambil ring kecil, ring besar ni, masukkan kat sini. Okay. Kita punya spring dan sub ni. Yang pendek yang pendek. Masukkan. Pusing bagi dia ngam Ada macam tu. Masukkan gasket. Gasket mesti ngam-ngam lah. Okay. Nampak tu? Dan ngam lubang dia. Kita pun masukkan dia punya ni. Bila dah masuk, kita boleh skrukan yang ni. Skru dia dua lah. Ni satu. Dan ni lagi satu. Okay, ngam. Okay, untuk part last ni, spring ni, atas bawah sama, tapi dia ada lock dia tu. Macam ni. Supaya dia boleh lock bila dia pusing. Okay, yang ini, ring paling kecil ni. Sama je atas bawah. Sini. Lepas tu masukkan yang terakhir. Yang terakhir ni, nampak tak ada lubang tu? Kita kena masukkan lubang ni. Dan juga pada masa yang sama, ini kena masuk dalam lubang dia lah. Macam tu, cari lubang dia tadi. Okay. Kena pusing. Sekali pusing. Ada tempat lock dia tu, nampak tu? Nampak tu? Kita lockkan dulu. Nak main kat sini. Tengok lah, dia akan tarik macam tu kan. Tu dia. Boleh test lah. Alright, ketatkan dan selesai. Kita boleh install balik kita punya tuti pump di tempatnya. Semoga dia dah tak leaking lagi. Okay. Alright guys, sampai sini dulu untuk episod kali ni. Dan terima kasih kerana masih lagi santai mengikuti channel Amran Lens. Kita restore Y110SS. Until next episode guys. Assalamualaikum.